MB PAS tumbang bukan sebab pembangkang bukan sebab rakyat, tapi sebab orang PAS sendiri. Dan apa jadi lepas tu? Buat Perikatan Nasional retak sampai ke tulang guys. Inilah fakta guys, fakta. It's for real guys. PRN Perlis 2022, Perikatan Nasional menang 14 daripada 15 kerusi DUN. PAS majoriti, Bersatu ni minoriti lah. Dan PH hanya ada 1 kerusi. Secara logik politiknya, ini sepatutnya kerajaan negeri yang paling stabil lah dalam Malaysia. Tak ada isu nombor kerusi DUN, tak ada ancaman pembangkang. Tapi kan, politik ni memang pelik sikit lah kan. Dia jarang ikut logik akal lah. Dia very dynamic lah. Menteri Besar Perlis pada masa tu ialah Ahmad Syukri Ramli daripada PAS. Sepanjang hampir 3 tahun dia mentadbir ni, kalau aku nak kau fikir jujur lah kan, ada tak rusuhan rakyat? Ada tak demo besar-besaran berlaku? Ada tak tekanan awam yang paksa MB ni untuk letak jawatan? Tak ada guys, tak ada. Bukanlah bermaksud pentadbiran dia orang ni sempurna. Taklah. Tapi tak adalah tekanan daripada rakyat untuk dijadikan alasan utama. So bila krisis berlaku, ia bukan datang daripada bawah. Ia datang dari dalam Perikatan Nasional sendiri. Lepas tu muncul pula cerita akuan bersumpah SD yang dilaporkan ada 8 adun yang terlibat dan antaranya adalah 3 adun PAS dan 5 adun Bersatu. SD ni menyatakan yang mereka ni sudah hilang kepercayaan terhadap Menteri Besar lah. Yang penting PAS sendiri kata 3 adun PAS tu bertindak tanpa pengetahuan dan kebenaran parti. Ini bukan cakap kosong Ini bukan cakap aku Ini adalah pernyataan rasmi PAS ya. Maksudnya apa? Masalah ni bermula sebagai konflik dalaman PAS Perlis. Bukan isu rakyat, bukan isu pembangkang, isu kepercayaan dan kuasa. Dan bila MB PAS hilang sokongan, situasi jadi makin rumit. Bersatu akhirnya menamakan calon mereka dan MB baru dilantik. Beliau adalah YB Abu Bakar Hamzah. Bersatu kata proses ni ikut perkenan dan titah istana. Tapi dari sudut PAS, apa yang berlaku ni tak selari dengan semangat gabungan Perikatan Nasional. Kenapa? Sebab PAS ni menang majoriti, tapi MB bukan dari PAS. Dan peranan kuasa tu tak dibincang secara politik bersama. Dan dekat sinilah PAS mula rasa dipinggirkan dalam gabungan sendiri. So apa respon PAS? Pertama, PAS buat keputusan yang paling kritikal lah untuk aku. Mereka ni pecat 3 adun PAS yang terlibat. Antaranya adalah Syed Seman adun Cuping, Fakrul Anwar Ismail adun Bintong, Muhammad Ridwan Hashim adun Gua Sanji. Dan kedua, PAS buat satu lagi keputusan besar, mereka takkan sertai Kabinet Kerajaan Negeri Perlis langsung. So ini bukanlah protes yang kecil lah, ini kes yang besar. Inilah isyarat yang jelas bahawasanya PAS memang tak anggap Kerajaan Negeri baru ni mewakili mandat asal Perikatan Nasional. So bila PAS tak masuk esko Kerajaan Negeri, apa yang jadi? Kabinet Negeri Perlis akhirnya ditadbir oleh adun-adun Bersatu sahaja. Laporan media ada beritahu yang bahawanya esko-esko dilantik ni memanglah sikit. Seorang esko pegang 4 hingga ke 6 portfolio dan MB sendiri pegang 6 portfolio. Kalau kau pernah kerja dah dalam corporate ataupun sebuah organisasi kan, organisasi yang besar, kau tahu benda ni memang tak normal lah. Ini bukan kerajaan yang stabil. Ni kerajaan yang hidup atas tekanan politik. Siapa je yang mampu buat banyak-banyak kerja ni at one time? Ini semua guys, ni kerja gila ni. Sekarang kita susun balik. PAS menang majoriti, MB PAS jatuh sebab konflik dalaman, adun PAS yang terlibat ni dipecat, PAS tak pegang kuasa negeri, PAI boskot kerajaan negeri dan negeri ditadbir oleh rakan gabungan minoriti. Kalau ini bukan kemuncak keretakan Perikatan Nasional, aku tak tahu lagi lah apa istilah yang sesuai. Ini bukan lagi pasal ideologi, ini pasal satu benda. Engkau masih lagi boleh percaya ke rakan gabungan kau? Dan sebab itulah aku kata Perlis ni bukan cerita negeri yang kecil lah. Ini adalah satu amaran yang besar untuk PAS. Persoalan sebenar dia sekarang, masih berbaloi ke terus bersama Bersatu dalam Perikatan Nasional? Atau lebih rasional lagi, buka je lah lembaran baru sekarang, Muafakat Nasional 2.0. Muafakat Nasional 2.0 dengan UMNO ni bukanlah satu yang sempurna. Tapi dari segi jentera, pengundi Melayu dan pengalaman mentadbir, potensi jauh lebih besar. Kalau ikut kiraan politik semasa, Muafakat Nasional 2.0 pada hemat aku ni boleh tembus hampir 120 kerusi parlimen. Tanpa GPS, tanpa JRS guys. Tapi still lah, ini hanyalah anggaran aku saja kan. Tapi apa yang betul jadi nanti wallahu alam. So aku nak tanya korang satu soalan terakhir. Lepas apa yang jadi dekat Perlis ni, apa lagi yang PAS tunggu dalam Perikatan Nasional? Komen kat bawah. Aku nak dengar pendapat korang.